Harga sama ke kak? Oh kak. Kak. Harga sama ke? Harga sama lagi ke? Harga ada ke harga ni? Harga lama. Oh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita langsung dari lokasi kedai nasi ayam seberang yang diberi nama kedai nasi ayam Fiza, ya. Nasi ayam yang seperti aneka ojak ayam pada mi kari pada. Jadi berita langsung Sabta Media NGO hadir support rakan jualan kedai nasi ayam Fiza di seberang petasan Dungun Terengganu guys. Jadi support lah selaku rakan jualan anak beranak saya di lokasi seberang petasan Lok Majlis, ya, berdekatan dengan pusat komuniti Dewan Seberang Kapus Seberang Petasan Dungun Terengganu guys. Jadi supporter rakan jualan. Itulah buat ingkar kasih bolehlah support Kak Long selaku owner lah. Mana Kak Long? Kak Long. Oh Kak Long. Kak Long masuk. Kak Long lari pula Kak Long ni. Orang nak masuk TV tak ambuh. Kak Long nak masuk TV lah. Kak Long nak masuk channel mana Kak Long? Astro Seri ke macam mana? Hijrah. Kak Long cakap sikit Kak Long selaku owner Kak Long. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kak Long ni macam kembar mami daddy lah. Oh, marilah pakat mari segmen kedai Kak Long luar si ayang ni. Oh. Aura segmen ada. Kak Long macam kembar mami daddy. Oh, ni mama. Mama Long. Mama Long. Oh. Betul awak segmen tengok macam mami kan? Mami daddy. Mami Chomi ni Mama Long. Mama Long. Cumi. Cumi ada belaka. Jadi support lah. Ni adik Mama Long. Mana? Mana adik dia? Adik Mama Long. Kong. Kong apa tu? Aiskrim kong ke apa? Kong. Ambil kong nasi ayam. Ambil kong. Ya. Mari cuba. Mari pula lah. Masuk TV aku rasa. Adik nak masuk TV ke aku ada? Bungkus lagi? Masuk TV dah sekarang dah. Nama apa adik kita ni? Selaku pengguna. Berapa kan? Dia ke regular customer lah ni. Ya. Mari pula. Bayar masa TV. Tak cukup kata adik ni. Sedap ke nasi Mama Long? Berapa feedback bagi selaku orang lama seberang Petasan? Berapa feedback dia? 10 per 10 ke berapa bagi? Boleh? 10 per 10 feedback selaku regular customer. Anak muda. Single lagi. Bagi tak openg hari ni. Hari bagi Mama Long ni nak ada mana? Mari dah sembang kita Mama Long super. Mama Long bahagia. Ya. Mama Long pasal dia kembar mami daddy. Mami kembar mami ni. Kata anak-anak lain mak. Iyalah, ya. Jadi support lah nasi ayam Fiza. Seberang Petasan. Ya. Siti Nurhaliza nak mari? Tak ada. Marilah juga, ya. Ada belaka Liza ni. Ya. Liza Wati ada belaka. Jadi support lah. Rakan jualan anak beranak Naim juga. Ya. Mari cuba nasi ayam Mama Long. Anak beranak. Ya, anak beranak. Anak beranak. Comel Mama Long ini pakai bunga. Pakai bunga. Sekutong di telinga dia. Mama Long pakai bunga. Bunga apa? Tak tahu. Bunga kemboja juga. Bunga ros, anda rambut bunga kemboja. Bunga kemboja. Seri kemboja. Puteri ada. Pasal dia berdekatan dengan pagar ni, kubur seberang Petasan. Jadi teruslah awak ingkar lokasi. Waktu apa nasi Kak Long? Pukul 11 adalah. 11 hingga? 11 adalah. Hingga 5 petang, ya. Kalau ada nasi
nasi ayam, masakan panas, nasi goreng ayam. Ah. Mi bandung, mi kari. Ya, masakan panas disediakan ya. Masakan panas disediakan ya. Mi goreng ada belaka. Jadi teruslah walk in terus. Support lah Mama Long. Mama Long diberi nama orang lain. Jadi itulah adik dia ni belaka. Jadi Mana kerja dengan adik dia. Kak Hudas ni dia buat jualan dekat depan klinik kesihatan Kuala Abang baru ni. Nasi lemak, nasi Dia seller sarapan pagi Kak Hudas. Nuru. Kak Nuru Hudas. Ya. Jadi teruslah supporter support lah rakan-rakan Mama Long nasi ayam pizza. Bagus. Macam Mama Long juga. Customer tetap, regular customer selaku pengguna pelanggan setia rakan jualan. Jadi support lah. Terus buat ni lah ke lokasi. Ada lagi ke nasi ayam masakan panas ada lagi ke? Ada lagi rakan-rakan kita. Teruslah support lah. Ya. Rakan jualan Mama Long diberi nama. Ni Abang Long juga ke macam mana? Okey. Tolong support ni rakan-rakan jualan kita. Bang. Assalamualaikum bang. Bang. Okey, terus walk in ke lokasi nasi ayam pizza. Menu utama nasi ayam, masakan panas, rojak ayam pun ada. Masih ada lagi waktu operasi pukul 11 pagi hingga hingga pukul 5 petang lah. Abang berapa kali repeat order bang? Sekadar pukul siang. Sekadar pukul siang bang. Kak. Nasi ayam siapa ada? Tap screen guys. Like and share. Anak beranak ni belotok. Belotok Naim. Jadi support lah. Ya. Kak masuk live lah. Tengah live lah. Kak ada dah. Nak ingat je produk Muslim. Tengok komen ada komen tak? Naik agent produk Muslim. Tengok ada GB. Tu masuk lah. Typing lah kalau ada tu komen. Typing, like and share guys. Kak Long cakap Long. Mama Long cakap lah Mama Long. Masuklah Naim. Kak Long cakap. Promo. Kak Long buka lah Kak Long. Kalau bukan lah tak ada tekak. Okey rakan-rakan supporter support lah rakan-rakan jualan. Type like and share support Mama Long. Kembar Mami Daddy. Kembol. Ada kat support Mama Long. Dan Mama Long ada belakang. Masakan panas pun ada, besi ada. Typing like and share. Siapa-siapa dia datang segera lepas makan nasi ayam boleh giftahkan tengok bidara yang cantik.
Lepas tu wasabi, nombor wasabi kat tu. Mama Long, nombor WhatsApp. Nak mari tu boleh telefon dulu atau WhatsApp dulu Mama Long. Nombor WhatsApp. Boleh saja lah. 011 55 808 300. Ulang lagi sekali. Nombor wasabi tak apa. Sama lah, wasabi dengan tu sama. Sekali tak apa. Ulang sekali lagi. Nombor tadi kalau siapa-siapa dia nak mari dan nak tempah untuk makan ada walk-in boleh hubungi Mama Long dengan nombor 011 55 88 Ada lagi tak Mama Long? Di sekitar daerah rumah. 01 55 808 300. Ada COD tak? COD ada dekat-dekat Mama Dato. Jauh Dato lah. Dengan daerah rumah tak? Kawasan ni 18 Sirah ke. Boleh lah sampai situ. Bandar-bandar kat Bandar-bandar dah apa suruh-suruh jauh. Di sekitar Seberang. Sekitar Tanah Lot, Nibong, Teluk Lipat, Mama Dato. Dan Mama Dato juga ada menyediakan tempahan untuk kenduri kahwin. Dari segi harga nasi ayam berapa tu? Harga nasi ayam? Nasi ayam Mama Dato RM7. Kata rojak ayam masak Rojak ayam RM7 masakan panas, ada mi kari. harga bermula daripada berapa tu masakan panas? RM7. Kalau mi goreng tu RM6, mi basah. Banyaklah juga menu Mama Long ada, jemput-jemput singgah. Setelah makan-makan boleh lah pergi ke pasar tu saya tu. Santai-santai sini Mama Long buat ada juga ABC, ada air Nescafe, Milope yang ada belakang. Jemput-jemput datang. Lokasi kat mana tu Mama Long? Jemput-jemput datang. Lokasi kat mana tu Mama Long? Lokasi Mama Long dekat Padang Bola sebelah Planet Desa, Sungai Pinasang. Dekat Dewan Sivik, Kedai Majlis. Ya apa. Okey, khabar. Okey. Masuk naik jambatan, tasik naik, masuk kanan, Kedai Bandar. Lepas tu habis Pagar Dewan, masuk Sipang, je lalu ke Damai Balong. Kasih alamat siapa kami. Lemak satu. Kalau nak boleh tempoh dengan kita. Dapat dari nombor WhatsApp. Dari nombor WhatsApp. Nombor WhatsApp. Bukan saya, bukan saya. Kalau Saya ada ada apa-apa untuk tempahan ke Mendia boleh WhatsApp Mama Long dengan untuk tempahan ke Mendia boleh WhatsApp Mama Long dengan nombor 011 5808 300 808 300 808 300. Apa nombor sama? Itulah awak ikut dekat ada lagi makanan. Sekarang ni ada ke atas dapur. Cakap lepas screenshot, ibarat je gitulah. Masakan pandai ada, mi kari ada, mi bandung ada. Boleh. Santai-santai, petang boleh. Mama Long buka sampai petang. Okay, tak ada kalau Jemput singgah, jemput datang. kalau nak merasai semua menu tu, mari pergi, rasa dulu kata. Kalau nak nasi goreng soto pun boleh. Kamu awal dulu. Tok Mama Long sediakan soto hot fresh untuk customer. Nasi goreng ayam ada. Mi bandung. Menu makan kat mana ada? Mi bandung, resepi Mama Long. Mi kari. Mi rebus. Mi tiaw, semua ada. Banyak lagi rasa. Jadi tu walk in dia kata. Dia mari ke Bekasi. Boleh mari je. Siapa dia yang berminat. Nak tinggal menu-menu masakan panas, nasi ayam. Mari je tu ke Bekasi. Mari kedai kat Mama Long lagi. Jemput datang. Jemput nak datang. Apa? Ada banding ke tak? Tak ada nak kasi. Tengah-tengah lah. Dia all.
pengguna pelanggan tu tengah di bawah tak nak kapal dia. Dengan nombor tengok-tengok kat sedunia tengok kat sekarang. Kita semua dah. Kita semua dah. Terima kasih pada Naik ejen produk. naik baik hari ni kita semoga dipermudahkan urusan Ustaz ni. Mari sini makan. Segar dah Ustaz. Bagi 10 per 5. Segar dah Ustaz. Bagi 10 per 15. 15. 15. Oh. Jadi dah. Jadi Nak tambah pula nasi. jadi Kalau makan banyak daya. besar. Jadi gemuk payah pula. Besar macam Mama Lu. Papa lu mama lu habis. Belum kosong dah. Mama tu ambil Deli. Keluarga Dungu dah sekitarnya siapa dah Mama Lu. Seluruh warga dulu siapa dah Mama Long. Ya. Dia sebagai pitasa. Seberang pitasa. Berhadapan dengan tanah perkebunan. Dekat belakang ni Dewan Simi dekat, Padang Mola dekat, Klenik dekat. Padang Mola dekat, Klenik dekat. Sebelah Pak Awal ni ke? Sebelah kedai roti China Pak Awal Corner. Pagi nak makan roti China mari kedai Pak Awal Corner. Tengok hari makan nasi ayam mari sini. Sama-sama sapok kata dia. Boleh mari. Roti China pagi sini sampai pukul 9. Roti China pagi sini sampai pukul 9. Ada buat aneka juga kuih babat datang. Dia buat datang dan dia pun. Siapa dah usaha. Minyak. Boleh je buat Nasi lauk belakang. boleh belaka insyaAllah. Nasi Belakang. lauk boleh belaka insyaAllah. Harga pun padang-padang. Jadi tamu kecek banyak mari je lah. Tak apa. Mana nak mau kayak banyak-banyak. Sampai nak cuba dan nak tegan. Nak tengok harga dia kuahnya. Marilah. Dan nak tegan. Nak tengok harga dia kuahnya. Marilah. Kita rasa kita berbeza. Jadi nak rasa mari dah. Typing dulu like and share apa? semua Mama Lu yang tengah kenal. Bolehlah. Komen-komen. Tag Mama Lu bala. Harap customer berpuas hati. Dengan perkhidmatan Mama Lu. Dengan berhimati. Dengan perkhidmatan Mama Lu. Dengan perkhidmatan yang Mama Lu makan dengan Adik Naim. Dia nak makanlah dulu. Ustaz makan dulu Saya gaduh-gaduh pas sodak dah ada dia dah. Nanti dekat dulu ayam kan. Gaduh dekat dulu ayam kan. Dekat dulu ayam kan. Gaduh dekat dulu ayam kan. Dan saat ni mari dekat Sugar ada Mama yang Zuhur mana? Sudah. Kita berubah. Abi rawatan tu. Abi rawatan dekat ni. Mari rawat orang sebenarnya ke? Ya. Orang minta tolong kan tolong. Mama nak Apalah. Mama nak nasi. Mama nak nasi. Masuk nasi sikit je. Nasi putih ada. Tidak cukup dia. Nasi ayam masak sikit lagi. Nasi putih ada. Nasi putih ada. Kita buat lauk. Ini yang awak boleh lepas. Buat cover minggu depan ada nasi belagu apa? Minggu depan nak buat nasi lauk. Macam lauk, kita nak buat macam saya nasi, gula terung, yang kena dada. Mama cover lah, Mama Lu cover minggu depan ada nasi belagu. Kalau yang nak buat awak punya tu nak buat minggu lagi. Nasi lauk dah bajet. Harga berpatut untuk Harga B40 pelanggan-pelanggan. Harga B40 harga 40.
RM7 ke bawah. Macam nanti bajet kau ada. Dia ingat bajet tapi tak bajet rumbu lah kita. Pernah pinggang apa? Lauk rumbu. Ada nak komen tak? Kita masuk kelas. Ada tiga. Dong, kita tengok dah. Abang komen tak? Aku pergi. Kena cek dengan badan. Badan lah. Dia akan tanya mana. Hei, nak tutup lah kita. Kat masuk kelas naik. Ada. Tak boleh tutup. Tak. Baik kita cakap lagi kita cakap. Jadi tak balai. Ayam. Empat. Sedap. Abang dah kenal tapi gitu. Ya, dek. Okey, berita langsung dari lokasi kedai makan nasi ayam ya. Ya. Azim mari dah nak belanja. Ni Kak Huda dengan Mama Long. Sini senyum sama Mama Long ni baik senyum. Ya, orangnya mesra ceria. Ya. Orang ni yang selalu happy. Ya. Okey, berita langsung dari lokasi seberang Pitasan berdekatan dengan Dewan Sivik bersebelahan dengan kedai rencana kedai sarapan pagi. Jadi sama-sama support terus ke lokasi yang saya wawarkan. Waktu operasi 9 pagi hingga 5 petang. Jadi begitulah sedikit perkongsian info semasa dengan bersama Naim Ejen Produk Muslim bersama rakan jualan anak beranak Naim selaku rakan jualan Mama Long dengan adik-beradik dia, rakan seller Kak Nurul Hudas. Seorang pesara kerajaan. Ya. Dia askar ni. Betul tak Kak? Askar. Kau mana ni? Askar bertepuk dia kerabat diraja. Kak, betul tak Kak? Bahagian store kerabat. Bukan. Kau perkhidmatan diraja. Ya. Tak percaya tanyalah Kak dulu. Betul tak Kak? Kak betul tak? Kata betul je. Nasi kan? Mari. Betul tak kakak kita belaka? Betul tak? Betul. Ya. Nasi ayam nak berapa? Nasi ayam rasa. Gigi nak masuk dah. Duduk. Tengok live dulu boleh tak? Duduk. Duduk masuk live ni. TikTok boleh follow. Ni selaku pengguna. Pelanggan berapa kali dah repeat order ke memang orang sini? Orang sini lah. Ya. Nama dia adik kita. Orang Semak ni adik dia anak muda. Daniel. Single lagi ke dah berpunya? Single lagi? Dah. Nikah dah? Single? Dok. Tak berpunya lagi. Masih bujang lagi. Pok mu. Ya gitulah rakan-rakan kita. Ya. Support lah. Ya, Mama Long di lokasi seberang Pitasan Dungun Terengganu. Ya, berita langsung bersama Mama Long yang kembar Mami Daddy. Ya, kalau tengok dekat seirah Mami Daddy. Nak tahu mana? Memang kembar Mami Daddy. Ya. Jadi mocik yang dekat depan ni pun daripada mana? Assalamualaikum mocik. Dari sini je. Ya. Orang Ganu, Kuala Terengganu. Batu Tujuh. Ya, balik daripada hospital Kuala Terengganu. Ya, balik daripada hospital Kuala Terengganu. Nasi ayam ke nak beli apa tu makcik? Beli rojak ayam. Duduk Batu Tujuh. Orang Batu Tujuh makcik ni mak dah. Saya panggil orang Batu Tujuh makcik ni mak dah. Saya panggil mak.
keseluruhan mak long selaku seller. Berapa? Agak Kalau 9 per 10 lah. 9 per 10. 9 per 10 lah. 9 per 10. Baik, feedback customer selaku orang lama sentiasa support Mama Long Kemah Keming. Ya. Okeylah, terima kasihlah rakan-rakan selaku pelanggan-pelanggan setia, orang lama, orang baru, anak muda. Orang baru, anak muda, hadir. Anak muda tu umur berapa tadi tu tak tahu dah. Anak muda single lagi. Ya, mana-mana anak dara yang sedang menonton tu, kalau nak kata nak mengisi temang sejati, nak cari power, boleh DM adik tu. Ya. Orangnya handsome tapi dia single lagi. Boleh DM Wasabi, nombor WhatsApp. Ya. DM tepi lah tu. Ada TikTok tak? Adik ada TikTok tak, adik? Ada ID benda. Ada ID benda TikTok. Boleh follow lah tu. Dia memang kata dia orang Seberang juga dia. Orang Seberang, anak jati dulu orang Seberang. Mocik ni dari Kuala Terengganu. Lepas tu dia nak balik orang Batu Tujuh, sentiasa membeli di sini. Ya. Dia bagi feedback keseluruhan lah. Mengikut cita rasa 9 per 10. Betul tak mak kita? Betul, alhamdulillah. Ya. Ustazah hadir dari Batu Tujuh. Ustazah daripada Batu Tujuh ni, pelanggan orang kata pelanggan setia lah. Jadi siapa tag screen guys, like and share. Okey, lokasi dia di ni. Ni dia punya trademark dia. Guys. Okey, yang ni Simpang 3. Okey, yang tu kedai dia. Kedai nasi ayam pizza. Bersebelahan dengan Pak Awak Kena. Ya, rakan-rakan kita. Jadi terus support lah. Rakan jualan Mama Long. Dia panggil Mama Long selaku usahawan Melayu kita. Ni ustazah daripada Batu Tujuh. Ya, dia bawa balik daripada Kuala Terengganu. Terima kasih ustazah kita. Assalamualaikum. Ya, masih banyak tak? Bawa air suai ke tak? Mana? Okey, terus like and share, typing guys. Support. Khabar ke anak beranak, sanak saudara, sahabat-sahabat. Marilah support usahawan Melayu kita. Nama kedai nasi ayam Mama Long Seberang Pitasan, Dungun, Terengganu. Ya. Support dah ni. Habiskan jualan dia hari ni. Dia nak menjana pendapatan. Kais pagi, makan petang. Ya. Terus support lah. Walk in teruslah ke lokasi yang saya wawarkan ni. Di Seberang Pitasan, Dungun, Terengganu, bersama Mama Long dengan Mama Nuru. Mama Nuru. Typing, like and share. Masakan panas ada, nasi ayam ada, rojak ayam ada, pelbagai menu disediakan buat pelanggan-pelanggan untuk warga Dungun dan sekitarnya.
khidmat COD disediakan di sekitar Bandar Rungu sajalah. Luar daerah dia tak COD rakan-rakan kita ya. InsyaAllah nanti dia akan submit aplikasi misi Kak kena submit lah daftar misi X. Misi ada. 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 X misi disediakan. Jadi bolehlah masuk kat X misi, type je apa ni? Nasi ayam Fiza. Nasi ayam Fiza di lokasi Seberang, Pitasan, Dongan, Terengganu. X misi disediakan. Boleh order dekat misi X. Ya. Kedai nasi ayam Fiza. Okey kan? Okey, Mama Long tak ada orang nak cover benda-benda ke ni? Ada Tak ada. para pelanggan Mama Long. Jemputlah datang kedai Mama Long. Okey. Itulah je yang mampu saya ungkapkan untuk slot perkongsian review kedai nasi ayam Fiza ya, dari Seberang, Pitasan, Dongan, Terengganu bersama Naim Ejen Product Musting. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nombor WhatsApp lagi sekali Kak. Betul. Nombor WhatsApp lagi sekali. 011 55 808 300. Saya ulang. 011 833 01155 83 83 okey 808 300. Itulah nombor 300. Itulah nombor wasabi untuk order pick up ataupun COD di direct nombor Mama Long selaku owner di kedai makan nasi ayam Fiza bersebelahan dengan kedai warung sarapan pagi Roti Canai Pok Awang Corner, berhadapan dengan Dewan Civic Pusat Komuniti Seberang, Pitasan, Dongan, Terengganu. Okey. Assalamualaikum. Itulah untuk info semasa perkongsian dari Naim Ejen Product Musting. Assalamualaikum.